kek yang begitu cantik. Wah, cacing gini hebat. Sekarang mari kita hancurkan mereka. Sekarang giliran Anda untuk memutar roda. Saya takut saya akan mendapat sesuatu yang kurang Cacing sedap. sebenar Saya menjijikkan. Mereka sangat hodoh. Saya tidak boleh letak itu di kek saya. Tidak mungkin. Ia tidak boleh membantu. Sama ada Anda mahu atau tidak, saya perlu. Saya akan pejamkan mata supaya saya tak perlu melihatnya. Ibu, mereka melakukannya dengan sangat teruk. Kenapa sikit sangat? Awak kena letakkan semuanya. Saya tak sangka awak sekejam itu, Kate. Saya ingat awak kawan saya. Ya, ia bukan tanda yang cantik. Tapi itu bukan salah saya. Itu peraturannya. Saya tak mau masukkannya dalam mulut saya. Cacing-cacing itu akan bergerak. Saya pasti tak akan tahan. Menjijikkan. Kita perlu makan ini dengan kek dengan hiasan segera. Ia masih menjijikkan. Rasanya seperti cacing. Saya rasa ada sesuatu merayap di muka saya. Oh tidak, cacing lagi. Saya sangat muak dengan mereka. Mereka sudah merayap ke dalam rambut saya. Bila ini akan berakhir? Bolehkah saya lebih berhati-hati? Tolong. Satu lagi dan ia akan terbang betul-betul ke hidung saya. Oh, mereka cakap awak tambahkan lubang dalam semua kelembapan kat cacing gummy saya. Saya tak dapat fikirkan hiasan yang lebih baik. Saya pasti ia bukan sahaja menghiasi kek saya, tapi menjadikannya lebih sedap. Lihat betapa cantiknya mereka. Mereka memang kelihatan menakjubkan. Hai! Dan betapa lazatnya ia. Anda tidak tahu. Saya rasa saya bersedia untuk makan sebiji kek sekaligus. Oh, saya tidak dapat memikirkan gabungan yang lebih baik. Hei, beri saya perjalanan. Beri saya senarai. Satu demi satu mungkin. Tolonglah. Apa jenis omong kosong tu? Kamu tak perlu pegang pun untuk itu. Itu jawapan yang tidak saya jangka. Tak apa. Saya akan ajar kamu satu pengajaran, kawan. Saya boleh berdiri dengan sempurna. Mari lihat kamu menjadi lebih kuat. Pertahankan diri kamu. Kamu pertahankan diri kamu. Saya tahu siapa yang harus diserang. Hebatnya kamu. Saya akan ambil peduli untuk mengambil kek kamu. Saya kalah. Saya takkan dapat rasa kek itu. Saya akan ingatkan kamu tentang itu. Saya ada rancangan baru. Apa yang kamu buat, Bella? Memilih. Sekarang seluruh kek itu pasti milikmu. Itu hebat. Indah. Saya pergi dulu lagi. Oh tidak, saya akan diterbangkan. Betapa kuatnya angin ini. Oh tidak, tak mungkin. Itu chili. Akhirnya kamu dapat yang pedas, bukan yang manis. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya. Saya pasti kali ini nasib akan berpihak pada saya. Anda ada mata marmalade. Itu tidak adil. Kenapa itu selalu adil? Itu manis. Sayang. Saya mempunyai mata jam yang bagus. Lihat kek saya. Ya ampun, itu gabungan rasa terbaik. Saya akan ingat kek ini selamanya. Saya juga mahu mencubanya. Saya tahu. Kamu tak kongsi dengan saya, jadi saya pun tak akan. Gila, kamu hampir buat saya berubah. Baiklah sekarang, kamu pasti takkan kacau kek saya. Dan kenapa saya perlukan garpu ini? Oh, dan dengan tangan saya, rasanya lebih baik. Dan selain itu, kamu boleh masukkan banyak lagi sekaligus ke dalam mulut kamu. Saya tak dapat bayangkan betapa lazatnya ia. Ia bukan kek, ia mimpi manis. Kamu betul, tetapi ada satu kelemahannya. Ia habis terlalu cepat, hanya ais marmalade yang tinggal. Bagaimana jika kamu lemparkan dan tangkap dengan mulut kamu? Saya tak tahu bagaimana perkara itu berlaku. Terima kasih, saya dapat mencuba marmalade akhirnya. Sekarang kek cili Anda. Terima kasih kerana mengingatkan saya mengenainya. Baiklah, saya akan mula dengan dekorasi. Ngomong-ngomong, ia nampak agak bagus. Lihat betapa padannya warna-warna itu. Sekarang mari kita cari tahu bagaimana rasa kek awak. Awak boleh buat tanpa kami. Nampaknya saya akan bekerja. Saya perlu berlatih. Saya sudah dapat rasa pedasnya. Saya tidak suka cili. Bazir sedikit. Kencing beberapa kali sekaligus. Anda akan lihat tiada apa yang baik akan datang daripadanya. Jangan cuba manjakan saya. Habis semuanya. Itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Nampaknya saya terlalu berlebih-lebihan. Saya tidak sepatutnya membuat cili sebenar. Tunggu sekejap, Kate. Saya akan ambilkan air untuk kamu. Ya Tuhan.
giliran saya untuk memutar roda dulu. Kaktus, itulah maksud saya. Tapi ini pelik. Bagaimana saya sepatutnya makan ini? Tunggu sebentar. Saya rasa ada kesilapan. Roda berhenti pada kentang goreng. Baiklah. Tiada cara untuk menipu. Betul. Kamu tak boleh menipu saya. Sekarang saya pusing roda ini. Kecap saya menjadikannya sedap. Ya Tuhan, betul tu. Begitu banyak pilihan. Kamu perlu berikan kepada aku di sini, Liz. Damai. Apa maksudnya? Tunggu. Saya mahu mencuba sendiri. Saya rasa jika anda gabungkan warna-warna ini, ia akan menjadi sangat cantik dan cerah. Tuhan, baunya sedap. Saya hampir tak dapat menahan diri daripada memakannya. Nampaknya ia memang sangat hebat. Saya sangat ingin mendapat kek seperti itu. Anda tidak perlu menggunakan semua gula-gula getah untuk hiasan. Anda boleh makan satu untuk berseronok. Ya betul, tengok saya dapat hati. Wah, itu sangat comel. Saya rasa saya telah melengkapkan keseluruhan komposisi dengan sempurna. Itu bijak. Anda seorang penghias yang hebat. Terima kasih. Saat yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Anda boleh cuba apa yang saya ada. Saya tidak ragu. Ia sangat lazat. Oh ya, Anda memang 100% betul. Saya tidak akan berhenti sehingga saya memakannya semua. Hei, tapi awak semua kacau bilau. Di mana selonggok senjata awak? Sudah setahun, dia cemburu padaku. Oh, aku benar-benar lupa bahawa kamu boleh membuat gelembung dari gula-gula getah. Mungkin kita patut berhenti? Gelembung ini menakutkanku. Ia sangat besar. Itu dia. Aku perlu hentikan. Tapi maaf. Awak buat saya terlekat dengan gula-gula getah. Ini semua jus yang sebenar. Ramai bersumpah pada musim luruh. Saya sudah kata berhenti. Oh tidak. Kaktus peduri. Saya tak boleh makan ini. Buat sesuatu. Itu masalah kamu. Saya ada idea. Saya akan cuba melaksanakannya. Oh tidak. Saya perlukan sesuatu yang lebih kecil. Yang ini pun terlalu besar. Tetapi gunting kuku adalah saiz yang tepat. Kaktus saya. Duri-duri itu pasti jangan tembak. Itulah tujuan rancangan Terima awak. kasih. Saya harap sekarang saya boleh makan kek kaktus saya dan tidak cedera. Apa? Kenapa lama sangat? Saya dah mula tertidur. Hei, bangun! Apa yang kamu buat? Saya cuba. Cepat hias kek kamu dan makan. Saya ada idea. Saya perlu gosok kaktus saya pada parut. Kemudian ia akan lebih mudah digunakan untuk menghias. Lihat betapa rata lapisan itu. Saya telah melakukan kerja yang hebat. Bagus untuk anda. Masa untuk tahu bagaimana rasanya. Kaktus itu sedikit pahit, tetapi secara keseluruhan tidaklah teruk. Itu hebat. Di mana kita? Selamat datang ke cabaran dengan butang misteri. Ini adalah koleksi. Kampung jenis apa? Kenapa kita dalam sangkar? Di mana ke mereka? Musim panas sudah Adakah tiba. seseorang sedang memerhati kita? Oh, apa yang awak Seseorang jadikan? keluarkan kami. Kenapa Julian? Biar saya butangnya. Versi manusia bising itu menawatkan langsung. Selain itu minuman lezat dari Starbucks jatuh di bona. Lihat betapa lezatnya dengan krim putar di atas. Jillian, Stuart sure kau lah, Nick Vasa. Hanya tahun levertik berfas termenang segala ramar cantik kamu, sir. Chen sebagai hiasan secawan krim putar yang lembut. Ia sangat sesuai untuk kamu, ia juga sangat sedap. Hei, sebenarnya itu milik saya. Wah, sangat sedap. Enak. Saya tertanya-tanya apa yang akan berlaku jika saya tekan butang ini. Frank dari sini, makanan kucing. Terus rasanya sayang kucing. Dan sekarang ini adalah untuk kamu, Nancy. Ya, sepanjang memang siapa itu mengilir juga aku merasanya. Wah, hujan lebat dengan rasa tuna. Nancy nampaknya tidak teruja. Mungkin lain kali awak akan bernasib baik. Baiklah, sekarang giliran Jillian lagi. Saya tertanya-tanya apa yang akan kita lihat kali ini. Saya akan tekan yang ini. Mari kita lihat. Oh ya. Orange is the door Coca-Cola Library seems, sir. If they Dia seorang lelaki. Satu lubang muncul. Anda seorang lelaki. Oh, Jillian, Siap. jaga diri. Hujan lebat.
Sejukkan seperti hujan batu yang dingin. Saya harap kamu tidak mengalami benjol di kepala selepas itu. Anda boleh menikmati That was dia yang sekarang. sangat menarik. Saya ada makanan kucing di sini. Saya akan tekan butang. Iya, Nancy. Po yang awak akan dapat. Wah, itu ada restoran rice. Anda bersyukur around untuk membuat objek. Coba ya, ibar saya dibuat dan sedia untuk serangan ais. Hati-hati sahaja. Oh, wah! Cola beku lebih sedap rasanya. Ais krim sebenar. Julian, bagi saya cuba. Saya yang melemparkannya. Tidak. Kemudian tunggu. Sinaran super saya akan menukarkan kamu menjadi patung ais. Haha. Sekarang kita boleh menghias taman musim sejuk dengan anda. Bersama Surf Julian, saya ingin mereka lihat apa yang berarti sepertinya. Oh ya, sekarang koko manis. Kuis dengan saus sangat wangi dan panas, tepat untuk mencairkan ratu salji kita, Julian. Lihat dia berjaya di pancaran cola yang bos. Apa yang lebih baik? Oh, iya begitu. Sangat baik. Oh, tidak. Nancy, blaster awak habis bateri. Tidak mungkin untuk membekukan sesiapa lagi. Julian, others Aduh! ghosting itu. Aduh! Hancur sini sangat menarik. Setiap kali ada kejutan baru. Yang akan kita temui sekarang. Wah, ini adalah cermin mata teknologi tinggi. Shh, ini adalah pembangunan rahasia perkhidmatan khas. Hanya perisik sebenar yang mempunyai barang seperti ini. Mari kita pinjam sekejap. Apa yang kalian kita jangka? Untuk cabaran ini. Jillian, tangkap ini. Berhati-hati, objek berharga di sini. Wah, ia seperti saya berada dalam permainan komputer. Tunggu, adakah ini petunjuk? Saya akan tekan butang dengan wajah senyum ini. Nampaknya saya akan dapat yang sedap. Sudah tiba masanya. Terus, Jillian, baldi besar berisi seperti jagung karamel manis itu sepenuhnya milik awak. Ia sangat rangup. Saya harap saya boleh pergi ke panggung wayang dengan berti jagung itu sekarang untuk menonton film aksi baharu. Tetapi walaupun tanpa film, awak ada sesuatu untuk dilakukan. Habiskan semua berti jagung itu. Wah, ini sangat sedap. Saya mahu lebih lagi. Mari tekan butang lain. Baiklah, apa yang kita ada kali ini? Wah, besar biskut. Skittles berwarna-warni. Ya, saya cuma terus bersekar air sebaik jangan mengambil cermin mata dari mata awal atau akan jadi terus. Setuju. Parut, sungguh hebat. Jadi apa yang caranya nomor kita sama? Ini adalah kalau Sphinx gergas marshmallow lembut dan ringan. Oh, betapa lezatnya mereka. Jillian, Anda sangat bertua. Kami semua mahu berada di tempat Anda sekarang, jadi nikmati. Oh ya, sangat sedap. Wah. Saya bersedia untuk memakannya sepanjang hari. Hei, Jillian, boleh saya tekan butang sekarang? Saya sudah terima banyak manisan. Okey, buat yang hijau. Terima kasih. Apa yang saya ada di sana? Nampaknya malah sebuah sewa marah, Nancy. Cici awak dapat ikan masin yang terbaik. Ya. Aduh, bawa apa ni? Baik, semangat cepat sekali. Lagi pula. Selera kita berbeza-beza. Ada orang suka benda masin. Ya, senang bayaran sekitar setengah. Bagaimana lalu saya adalah fairway Shawalia? Dapatkan apa saja? Jillian, kamu menipu saya. Saya akan ambil cermin mata pengintip kamu untuk itu. Tertanya-tanya kenapa awak nampak mereka. Apa? Atau petunjuk? Mereka ada di mana-mana. Saya akan tekan keluar satu. Saya tak akan balik Saya rumah. akhirnya akan... Apa itu? Keju saya akan Apa makan yang saya. berlaku? Aduh. Oh, dia baru saja. Tidak. Tidak, tolong. Oh, kamu patut melihat wajah kamu. Jilly, giliran kamu.
Pilih butang, tapi tanpa petunjuk. Harus lihat absen berada. Oh, ya. Nutella kegemaran kita. Begitu manis. Seperti yang Zoe sekolah daripada air terjun malam coklat. Yum, Kelajuan yum, telur yum, lembut yum, ini yum, sesuai dengan mana-mana marshmallow yang menyeramkan. Ya Tuhan. Oh ya, santai. Dapat semua tempat duduk terbaik. Tengok tuh. Wow, itu adalah mandian coklat. Jillian sedang... Bernasib baik lagi. Nancy, saya menunggu kamu. Oh, gula-gula Jelly Belly yang manis. Ya, Tuan. Tuan ada satu syarat. Gula-gula ini mempunyai banyak perisa yang berbeza dan tidak semuanya sedap. Kamu tidak akan tahu sehingga mencobanya. Ayo, Nancy. Andy, apa itu? Jadi, itu bagaimana? Oh, wow! Ini sihir. Pergilah. Andy. Kunci halimu. Nancy, di mana awak? Hei, adakah awak lari dan tidak beritahu apa-apa? Itulah kawan. Hei, Nancy. Di mana awak bersembunyi? Tiada siapa melihat saya dan saya boleh menggunakannya untuk kelebihan saya. Hidung aku. Nancy Weed, aku akan dapatkan kau sekarang. Di mana kau? Oh, keluarlah. Oh, apa itu? Itu kuncinya. Oh ya, saya akhirnya bebas. Sekarang Jillian. Apa? Ayo, mari kita keluar dari sini. Selamat tinggal, badut jahat.